Tiada siapa yang mahu anda tahu perkara ini. Jangan bazirkan wang anda lagi dengan tukar-tukar plan atau beli antena semata-mata nak tengok saluran TV. Anda hanya perlu buat apa yang saya tunjukkan ni, dan tiada seorang juruteknik pun yang mahu anda tahu benda ni. Anda cuma perlu ambil tin kecil dan tanggalkan gelang ini. Letak gelang tu kat belakang TV anda, kemudian tengok sendiri hasilnya. Jadi simpan dan kongsi video ni dengan kawan-kawan yang perlu tahu perkara ini. Simpan dalam telefon. Saya akan tunjukkan sekarang. Jadi perhatikan elok-elok. Ambil kabel USB yang sama anda guna cas telefon dan sambungkan ke belakang TV anda. Kemudian hujung satu lagi ke telefon anda. Sekarang buka pelayar telefon anda dan type tag play games. Kemudian klik hasil pertama pada skrin. Klik pada 3 garisan menu tu. Kawan-kawan, klik pada pilihan hiburan dan tekan di mana saya tunjukkan cara tukar TV lama anda jadi Smart TV. Dan tengok ni, bila kau dah buka app tu, tekan pilihan mula dan pilih jenama TV kau. Tinggalkan di ruangan komen. Lepas kau pilih, semua jenama ada dekat sini. Tekan je dan tunggu app tu sync antara TV dan telefon kau. Dan tengok, memang jalan. Tengok tu, sekarang ambil je remote TV lama kau dan guna macam biasa. Semua fungsi ada. Cuba dekat TV kau dan komen nak kalau kau sampai sini.